Kadang-kadang, kita hanya kenal seseorang melalui watak yang dibawa di kaca televisyen. Tapi, siapa sangka, di sebalik karakter serius dan tegas itu, rupanya tersimpan hati yang cukup lembut. Baru-baru ini, pelakon Umi Nazira berkongsi satu cerita yang buat ramai tersentuh tentang aktor Azhan Rani. Menurut Umi, Azhan sebenarnya seorang yang sangat baik hati. Dia imbas kembali momen ketika mereka berada di Mekah untuk penggambaran. Dalam kesibukan bekerja di Tanah Suci, terselit satu kenangan yang tak mungkin dia lupakan. Waktu itu, suasana di sekitar Kaabah memang terlalu padat. Ramai orang berpusu-pusu dengan satu niat yang sama, ingin mendekati dan mencium Hajar Aswad. Umi akui, dengan tubuhnya yang kecil, dia rasa agak mustahil untuk dapat peluang itu. Keadaan terlalu sesak, terlalu mencabar. Tapi tanpa dia minta, Azhan yang terlebih dahulu bertanya sama ada Umi mahu mencium Hajar Aswad atau tidak. Bila Umi mengiyakan, Azhan bantu sedaya upaya sehingga dia berjaya melakukannya. Bagi Umi, itu bukan sekadar bantuan fizikal. Itu tanda seorang abang yang prihatin, seorang rakan sekerja yang benar-benar menjaga. Katanya lagi, Alhamdulillah dipertemukan dengan insan sebaik itu. Perkongsian tersebut muncul selepas tular satu lagi kisah melibatkan Azhan. Sebelum ini, tersebar tangkap layar perbualannya dengan seorang usahawan makanan yang mahu menyedekahkan makanan kepada anak Amiza Aznan, iaitu Allahyarham Andre Michael, yang ketika itu sedang terlantar sakit. Dalam perbualan itu, Azhan mencadangkan agar dihantar ayam goreng kerana itu antara makanan kegemaran Andre yang sedang berjuang dengan kanser paru-paru tahap 4. Tujuannya cuma satu, untuk menggembirakan hati seorang anak yang sedang diuji dengan sakit. Bila membaca kisah seperti ini, kita sedar kebaikan tidak semestinya perlu diumumkan. Kadang-kadang ia terselah melalui tindakan kecil yang memberi kesan besar kepada orang lain. Menjengah ke ruangan komen, Azhan sendiri membalas dengan penuh rendah diri. Katanya, apa yang dilakukan semuanya dengan izin Allah. Tentang bantuan kepada Umi pula, dia jelaskan dia sudah pernah mencium Hajar Aswad sebelum itu. Jadi, kali ini dia cuma mahu membantu orang lain merasai pengalaman yang sama. Malah, dia sempat mengajak Umi kembali ke Tanah Suci kerana rasa rindu yang mula bertandang. Dalam dunia hiburan yang sering dipenuhi cerita sensasi, kisah seperti ini seolah-olah jadi penyejuk hati. Ia mengingatkan kita bahawa di sebalik populariti dan sorotan kamera, masih ada insan yang memilih untuk berbuat baik dalam diam. Pada pandangan anda, adakah kebaikan kecil seperti ini sebenarnya lebih memberi makna berbanding hadiah besar yang dipamerkan kepada umum? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.